Okey guys, sekarang kita dalam perjalanan nak pergi tengok Cefiro untuk masuk dyno dan juga tune. So kereta ni dah melalui macam-macam proses sejak aku ambil. Masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, masalah panjang. So yang terbaru ni aku upgrade turbo sebab suspek terbokong, tapi sebenarnya bukan terbokong, piston ring yang piak. So dengan oil press tak naik, oil pump dah failure, gagah juga pergi duk tune, pergi duk tukar turbo. Jadi berlakulah conrod bearing failure. Dalam masa terdekat ni dah lah ada event. Nasib baiklah aku ada satu engine spare, RB20 juga. So kita buat naik engine tu dulu, nak test kereta tu. So kita dah masuk engine, tapi masalah dia main airflow lah. Saat lagi dia punya timing tak lekat lah, dan masalah dia macam-macam pula dia main. So last sekali kita buat keputusan pakai standalone. So dah masuk standalone. So hari ni kita nak try dyno dia, nak tune. Harap-harap menjadilah. Kita doakan supaya projek ni dipermudahkan. Harap-harap jadilah engine ni. Standalone yang kita masuk ni, harap-harap boleh lah drift dengan baik nanti. Okay, so nanti kita update lagi. Benda ni berlaku apabila aku detect ada asap punca dia. Punca kejadian ni, sebelum kejadian ni, masa tu enjin aku stok lagi, turbo pun semua stok lagi. Aku sebab ada asap keluar daripada exhaust yang banyak bila kita ref. Asap turbo petrol, aku suspect piston ring. So bila pi ke pemen, dia cakap bukan piston ring, asap tu daripada turbo. Okay, so tukar turbo. Tapi dah halang tukar turbo, biar aku upgrade kan. Top mount senang, nanti nak maintenance apa semua. Tukar top mount, buat stainless steel piping apa semua. Upgrade turbo. Last sekali tune semua. Aku tengok oil press memang tak naik. Oil press tu memang daripada awal ambil pun memang dia dah low. Dia duduk dekat 2 macam tu je, bawah 2. So aku cakap ke pemain tu, oil press ni macam mana? Dia cakap, okey tak apa, tak ada masalah. Punya oil pump cantik, cuma punya meter rosak. Okey jalan, tune sekali. Nah, kena. Salahkan dia jugalah, benda nak jadi kan. Tapi pengalaman tu buatkan kita lebih berhati-hati. So kita dah tak mau dah ambil risiko, kita masuk terus standalone. So hari ni kita nak tune. Harap-harap benda ni jadi lebih baik lah. Okay, saat ni kita update.
formula boost 1.3. Power ni. Power 1.3. Boost 1.3. Dengan tinggi enjin sana. Betul lah. Tinggi tu. Kan. Dan ni? Satu. Ni buah mula buat. Mula kan. Kat RPM 5,000 kan. Ni kedua ni lah. Udah 27 kan. 27 nah. Dia habis lagi. Kita bagi dia selamat. Kita bagi dia selamat. So drift ni banyak RF. Banyak RF. Hujung ni penting ni. Hujung ni. Ha. Sekejap lah kawan ni panjang nak guna orang taman game Cina dia tengok. Dia sakit lucu ni. Kalau buruk ni kena pergi meeting kau besok. Kena anu. Selesai. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Selepas dyno tadi dapat kabaran yang gembira lah. Enjin pun dah sihat. Kita dapat cuma satu masalah tadi, minyak tak cukup dekat atas. Maksudnya fuel pump yang aku pakai sekarang ni SAT 265 LPH tak cukup. So kena pakai Wabro 275 LPH dan ke atas lah untuk nak dapatkan full dia punya RPM tu. Dan untuk seterusnya lah, kalau nak tukar enjin ke apa selepas ni, memang kena pakai Wabro tu lah. So sekarang ni dah minyak atas tak cukup, dia pekat dekat mana RPM yang ngam-ngam untuk safety je. So kita cut dekat 6,500. Sepatutnya dah boleh pergi 7,500, tapi kita cut dekat 6,500. Nak main dulu, nak tengok sejauh mana enjin ni, dia punya respon. Kita nak try dulu enjin ni, tengoklah macam mana. Kalau kita RB20 ni pun dah sedap, kita tak tukar enjin. Kalau kita perlu, kita akan tengoklah macam mana nanti. Nanti kita update balik. So tadi dah test, so far Alhamdulillah rasa ringan, rasa okey. Horsepower pun dapat sedap juga, tengok mata memandang. Itu tengah 6,000 RPM, tak sampai 7,000 lagi. Tak apalah, kita tak kisah sangat berapa horsepower ni. Yang penting kereta enjin sihat, boleh main ni, boleh drift, boleh selamat. Lepas tu tengoklah nanti macam mana. Kita akan test dekat tapak event pula lah, macam mana pergi dia. Nak tengok cukup ke tak cukup, masa tu lah. Alright, so nanti kita update. Okay, ciao.